apakah bahagian yang disebutkan pada wajah kita yang mesti kena ketika kita mengambil wuduk? Ingat, daripada hujung kulit ubun-ubun, kita bicara tentang vertical part dulu, atas ke bawah. Hujung ubun-ubun, kulit, bukan rambut ya. Ada orang dengan rambut-rambut sekali dia ambil. Yang tepatnya adalah kulit ubun-ubun ini sampai ke kulit janggut masing-masing. Janggut masing-masing pula. Yang laki-laki lah sudah, yang perempuan ada janggut pula. Sampai ke kulit dagu yang di bawah. Ini adalah daripada atas turun ke bawah. Jelas? Nah, lepas tu on horizontal part. Tadi vertical part, ni horizontal part. Alright. So, pastikan air wuduk, nampak ke dekat kamera? Daripada cuping telinga kanan, mesti disentuh. Sini. Oh, sini kiri. Sini. Terus sampai ke sini. Di bawah anak telinga, cuping anak telinga kanan dan telinga kiri. Inilah bahagian yang mana perlu ditumpahkan air dan disapukan kepada wajah dalam bab pertama mengambil wuduk di bahagian wajah. Kalau bahagian ini tak sampai, tak sentuh, maka tidak sah wuduk anda.